Hai guys. Okey, dekat Lim Garden yang bocor atap tu kita sudah repair. Kita buat ini design. Tunjuk Fendi. Kita buat waterproofing macam ini. Memang jadi masalah. Kita pun sudah buat satu palung. Okey, tunjuk Fendi. Tu palung semua kita buat dengan stainless steel. Kita letak bawah atas ada glass. Kita buat ini cara. You asalnya memang macam ini sebelah rumah ni. Kalau kita buat waterproofing 1 tahun pun tak sampai. Mesti sudah ada problem balik. Kita punya company boleh buat ini design. Kita boleh idea macam ini boleh buat. Okey. Lagi ni kita semua, ini apa nama Fendi? Rabung. Ini rabung semua kita sudah tukar. Ini owner pun sudah gembira. Kita buat ini design. Okey. Inilah. Kita pakai pure metal, kita kasih pakai cermin. Semua pun sudah cahaya. Ini macam tak boleh bocor. Boleh bocor tak Fendi? Okey. Terima kasih. Lain kali siapa-siapa nak boleh kontak kita. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.